Sebab semalam sebagai contoh ada 85 rumah yang telah dibenarkan pulang. 85 ini adalah meliputi daripada 115 rumah yang telah disahkan oleh bomba berada dalam keadaan selamat. So saya percaya hari ini atau esok lebih banyak rumah-rumah ataupun pemilik-pemilik rumah boleh pergi pulang ke rumah masing-masing. Sebab semalam kita tak benarkan lagi sebab kita tak dapat sambung bekalan utiliti seperti air dan elektrik di premis-premis kediaman mereka. Hari ini juga secara rasminya pihak JKM akan memulakan beberapa langkah-langkah supaya mengawal privasi kepada mangsa-mangsa yang ditempatkan di sini. Sebab kita dapat laporan ada sebagian mangsa dah jenuh dah agak letih dah membuka tirai masing-masing. So kita akan hadkan sedikit. Mungkin ruangan ini akan kita tambah nanti daripada segi jumlah kemah dan sebagainya, supaya kalau ada mereka yang nak jumpa yang di luar, yang di dalam boleh masuk keluar, terutama saudara mara, sahabat andai dan sebagainya. Tak perlulah berpusu-pusu di kawasan yang sesak tu. Dan kita juga dapat pastikan keselamatan, kesihatan dan juga privasi mangsa-mangsa itu dapat kita pertahankan ataupun dapat kita jaga, terutamanya hasil daripada perbuatan.